Hai apa semua, Assalamualaikum. Okey, hari ni Kak Sheila nak share resipi nasi biryani yang Kak Sheila masak waktu Hari Raya Aidilfitri. Tapi nasi biryani ni versi yang macam simple-simple lah. Okey, jom kita masuk dapur, kita tengok resipi nasi biryani cara Kak Sheila. So nasi biryani ni kalau hampa nak masak, ikut selera kita lah, kita nak masak macam mana. So yang ni versi yang simple. Okey, jom kita masuk dapur. Kak Sheila guna beras mogol 1 kilo. Kemudian dekat sini ada daun pudina campur daun ketumbak sikit. Lepas tu tairu, serbuk badam, rempah biryani Maggi, 4 sekawan, tomato 1 biji, bawang holland dan juga cili hijau fresh. Kita potong-potong lah semua tu kan. Okey, tu beras yang kau dah basuh dah. Beras ni terpulang lah nak rendam ke tak mahu, tapi kau rendam dalam 20 minit je. Okey, masukkan minyak sapi dan sedikit butter. Kemudian masukkan 4 sekawan. Lepas tu bila dia dah wangi, Kak Sheila masukkan 1 biji bawang holland yang diiris nipis-nipis. Tumis bawang holland ni sampai dia lembut lah, wangi lah. Bila dia dah layu macam tu, Kak Sheila masukkan bahan blend. Bahan blend ni 1 biji bawang besar, 7 ulas bawang putih dan 2 inci halia Kak Sheila blend. Okey, yang tu daun bay 2 helai. Tu cili hijau ni 2 biji. Kau potong-potong kerat-kerat macam tu je. Tomato ni 1 biji saja Tapi tomato ni besar jugalah So kita akan masak sampai berwangi sedap tu. Sampai ni lah tomato semua cabai-cabai tu layu sikit lah. Okey, bila dah layu sikit, Kak Sheila masukkan daun pudina. Daun pudina ni dalam segenggam daun ketumbak tu sikit saja, tak banyak. Kak Sheila masukkan lah daun pudina dengan daun ketumbak tu, kacau-kacau lagi. Waktu ni kan dia punya bau tu memang sedap. Kemudian kau masukkan paste nasi biryani Maggi ni lah. Ni Kak Sheila first time masak macam ni. Kak Sheila tak pernah masak lah yang bubur paste macam ni. Biasanya Kak Sheila masak yang biasa-biasa tu, nasi biryani yang plain tu. Okey, kacau-kacau semua rata-rata tu. Kemudian Kak Sheila masukkan ayam. Nasi biryani ni cukup lah untuk macam 10 orang makan ke 12 orang makan ke, macam tu lah So kita agak-agak lah ayam tu kita nak buat berapa ketui maybe boleh buat dalam 15 ketui ke Yang ni kok buat berapa ketui kok pun tak ingat dah. Okey, kacau-kacau. Bagi rata-rata lah Kacau bagi rata-rata. Kemudian Kak Sheila masukkan kunyit, paste kunyit.
Tadi Kak Sheila terlupa nak blend sekali kunyit. Hampa ambil lah kunyit dalam sebesar ibu jari ke. Blend together dengan bawang halia tu. Okey, kita masak sampai ayam ni keluar ayak. Terlupa nak set time. Sambil-sambil tu kita buka-buka lah tu, diorang tengok kan. Okey, ayam ni dah mengeluarkan air ayak dia nah. Selepas lebih kurang 5 ke 10 minit ke kan, dia jadi macam ni. Yang tu Kak Sheila masukkan gula, brown sugar. Kak Sheila buat 3 sudu kecil. Kita kacau rata-rata. Masukkan tairu. Tairu ni hampa buat lah dalam setengah yang Kak Sheila buat ni 1 tin susu cair. Banyak tau. Kalau hampa tak suka susu banyak-banyak, hampa buat dalam setengah tin cukup lah nah. Tairu ni 1 tin susu cair. Kak Sheila perah asam limau dalam 5 biji. Jadi tairu. Okey, yang tu tadi cube ayam. So kalau hampa tak mau, okey kau masukkan ayak. Ayak ni ikut nisbah yang kita masak nasi lah nah. Tapi dalam resipi ni Kak Sheila guna susu banyak kan. So Kak Sheila masak 1 kilo beras. Ayak dia tak sampai 1 liter. Maybe ayak dia ada lagi macam 100 gram kot. Tak bubuh semua lah ayak dia. Yang tu serbuk badam. Kak Sheila bubuh dalam 2 camca makan lah. 2 sudu makan lah kira serbuk badam. So kita kacau rata-rata sampai dia mendidih. Kak tambah ayak nampak. Satu bekas tu dalam 500 ml. Tapi kira tak habis lah Kak bubuh nah. 1 kilo beras. Kalau kau bubuh 1 kilo beras, 1.5 liter air, nanti nasi ni jadi lembek. Okey, bila dia dah mendidih, masukkan beras. Sebab tu Kak Sheila tak bubuh air sampai habis. Kita kena tengok keadaan beras ni jugalah nah. Kita tak boleh macam simply ikut aja orang punya resipi. Kita kena macam tengok juga macam mana beras tu nah. Okey, lepas tu Kak Sheila tutup. Continue masak. Hampa set lah masa 10 minit ke nah. Okey, lepas tu dia dah kering sikit kan. Lepas tu Kak terbalikkan nasi tu, balik-balikkan supaya nasi tu masak sekata lah nah. Waktu ni kita boleh kecilkan api dah. Kita lapik. Ni Kak Sheila guna periuk biasa masak atas dapur gas. So kena lapik kat bawah tu supaya dia tak hangit lah nah. Dia tak jadi berkerak banyak. Kemudian Kak bubuh pewarna sikit. Sebab Kak cari saffron kat rumah Kak tak jumpa. Nak cari lambat lagi lah saffron tu. Kak Sheila lupa nak prepare awal-awal. Nanti kalau Kak Sheila tak masak, nanti jumpa lah saffron tu. Macam tu lah kan. Lepas tu kita tutup lah, bagi kering kan. Bagi ayak dia sampai kering. Selepas 5 minit ke 8 minit ke macam tu, kita tengok-tengok lah kan. Nasi ni dah masak elok dah. Kak Sheila terbalikkan dia. Kacau rata-rata. So hampa boleh adjust nah susu nah. Susu tu hampa tak suka susu banyak, hampa bubuh setengah tin sajalah nah. Nasi ni kan bila dia dah sejuk, dia still macam sangat lembut. Lepas tu Kak Sheila tabur daun pudina dan juga bawang goreng. Tu bawang goreng ni please guna yang homemade. Apa buatlah bawang goreng sikit, sebab kalau beli punya dia macam tak sedap.
dia punya aroma tu tak best. Kalau beli tu dia tak sedap lah. Kita buat sendiri punya sedap. Okey, tak buat bawang goreng, kita tutup. Biarlah 5 minit kah. Okey, ni jelatah. Timun, nanas, bawang besar, cili merah 1. Lepas tu masukkan garam, sedikit gula, cuka, perah lah air limau kasturi ke, air limau nipis ke sikit. Yang ni Kak Sheila guna 3 biji limau kasturi. Kalau limau nipis mungkin 1 cukup dah nah. Okey. Kemudian tu Kak Sheila tumbuk udang kering sikit. Kak Sheila tumbuk udang kering sikit. Buang kat situ. Udang kering ni kalau hampa nak goreng tanpa minyak dulu pun boleh kan. Tapi yang ni Kak tak goreng pun lah. Kak buat macam tu saja. Lepas tu guih lah dengan tangan. Kena guih dengan tangan baru sedap. Kalau hampa guih dengan senduk kan tak apa best. Sebab masa kita guih ayak-ayak bawang, ayak-ayak nanas, timun tu dia macam akan keluar sikit-sikit kan. Tapi hampa janganlah ramai-ramai bagi keluar. Tak, hampa guih manja-manja je. Okey, rasa lah kan. Apa yang tak cukup kita tambah. Kak Sheila tambah garam lagi sikit. So sedap jelatah ni. Makan dengan nasi biryani tu. Dan Kak Sheila masak kuah dalca daging. Untuk makan dengan nasi biryani tu. Kadang-kadang bila kita makan nasi biryani ni, nasi dia sedap. Kita tak perlulah nak bubuh kuah banyak-banyak. Okey, ni dalca daging yang Kak buat lah. Okey, dah siap dah. Bismillah. Dah siap dah. Nasi biryani boleh makan dah. So, hampa semua selamat mencuba nasi biryani yang simple daripada Kak Sheila. Bukan daripada Kak Sheila, daripada dapak Kak Sheila. Simple je nasi ni. InsyaAllah sedap. Selalu Kak buat nasi biryani plain. Tak adalah bubur ayam ke daging dalam nasi macam ni. Ni first time Kak Sheila try lah nak buat yang bubur lauk sekali kan. So nasi ni kita makan nasi saja dengan ayam tu pun dah sedap. Tak perlu bubuh kuah banyak-banyak lah. Okey hampa? Okey hampa semua nah. So semoga hampa semua sihat-sihat selalu dan selamat mencuba. Dan jangan lupa subscribe Dapak Kak Sheila. Dan hingga kita jumpa lagi di next resipi insya-Allah. So resipi nasi biryani simple dari Dapak Kak Sheila. Assalamualaikum.